Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang-petang dekat taman macam ni, sekarang jumpa ramai juga warga emas yang brisk walk, yang jogging dan sebagainya. Dan bila kita tanya, rupanya mereka sedang buat persiapan untuk ada stamina menunaikan ibadah haji. Saya pun akan buat perkara yang sama sebab saya dah melalui pengalaman menunaikan haji sebelum ini. Haji memang sangat memerlukan stamina, tubuh badan yang lebih ringan, lebih sihat, lebih kuat. Subhanallah. Jadi saya nak cadangkan kepada para jemaah bakal haji, jemaah haji, termasuklah saya, mula mengamalkan formakat ni. Yang mana formakat ni adalah satu minuman semula jadi, natural base, tak ada langsung bahan kimia, dan bahan-bahannya sangat bagus, terutamanya untuk menurunkan kadar kolesterol, untuk membantu kita menahan craving kita pada gula, dan juga mengawal dari segi berat badan supaya kita dapat berat badan ideal untuk kita kekal bertenaga, tubuh badan kita pun ringan untuk melakukan ibadah haji yang memerlukan perjalanan kadang 3, 4, 5 km. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita boleh jadikan satu minuman harian, boleh berkongsi isi keluarga, bukan yang pergi haji je nak jaga kesihatan, nak cergas, tetapi isi keluarga sehat walafiat insya-Allah. Formakat pilihan saya sebagai persiapan untuk menunaikan haji pada tahun ini.